khabar warga YouTube? Terima kasih kerana tonton video-video dalam channel saya. Okeylah, hari ini hari Wesak 7 Mei 2020. Apa khabar rakan-rakan kita? Terima kasih kerana subscribe dan juga terima kasih pada yang dah menonton kebanyakan video saya. Tapi ada juga yang belum subscribe ya. Bolehlah sudi-sudikanlah untuk subscribe channel saya. Sebab saya memang hobi saya buat video. Bukanlah full time. Video ni hanya part time saja. Dan juga bukanlah tujuan nak mendapatkan duit untuk YouTube ini, tapi sebab minat untuk buat video. Dulu memang saya tak biasa depan kamera, dan memang saya memang tak minat sebenarnya nak ambil video. Dalam editing saya minat memang dalam editing saya minat. Ambil video memang saya minat juga, tapi sebenarnya saya tak minat dan tak suka bercakap di depan kamera, dan memang saya camera shy Tapi kali ini dan setelah banyak kali saya lihat video-video rakan-rakan lain, YouTuber, ada YouTuber pemula, ada juga YouTuber yang dah lama dan dah establish, ada nama semua. Saya lihat dan juga mendapat inspirasi daripada mereka. Sebenarnya mereka pun bermula dari tak ada apa-apa, memang tak tahu apa-apa pun pasal YouTube ni semua. Tapi orang cakap, bila dah terlintas dalam fikiran nak buat, terus buat video. Hari ni hari Wesak dan saya tak bekerja, tak datang office lah, tapi masih ada tugas juga di rumah, kena buat kerja juga. Ada kerja juga saya buat tadi, saya buat report. Dan ni saya nak buat kerja part time saya yang kedua juga. Saya pun ada jual phone. Dan kepada rakan-rakan kita, boleh check it out. Link di bawah ini. Ada link WhatsApp group, bukan group WhatsApp, tapi WhatsApp business saya, iaitu Hi Mobile, HYE Mobile. Ni pun baru saya buat, dan saya pun ada buat part time jual phone. Tapi konsep business yang saya buat ni adalah personal shopper. Maknanya saya bantu deal kan dan dapatkan apa phone yang customer nak lah. Walaupun dia nampak macam bisnes yang nampak macam banyak kena bayar extra money, tapi tak, sebenarnya saya hanya dealkan saja. Saya mencari stok phone yang memang kebanyakannya saya jual. Ada juga yang second hand, ada juga yang baru. Semuanya mempunyai kualiti yang baik dan terbaik. Dan yang penting saya jual phone ni sebenarnya phone yang original lah. Maknanya bukannya clone ataupun phone set Vietnam ke Cambodia ke yang bukan original yang orang kata fake phone lah. Dia macam phone yang macam original tapi sebenarnya dia clone Tapi tak, saya jual semua phone yang original, sebarang model tak kisah. Tapi kebanyakannya rakan-rakan saya terdiri daripada customernya, kebanyakan daripada masyarakat orang asli lah sebab mereka nak dapatkan phone. Tapi tak semua juga. Dia terpulang kepada customer. Kadang customer tak suka beli secara online sebab mereka tak dapat pegang phone, mereka tak dapat lihat depan mata. Yang orang yang jadi mata dan kepala adalah saya sendiri yang akan dealkan dan cari model phone yang terbaik untuk customer-customer saya lah. Jadi kebanyakannya itulah harga memang saya beri harga yang lebih murah sedikit dari yang mereka boleh dapat di kedai-kedai phone, ataupun kalau nasib baik boleh dapat lagi murah daripada yang di online. Tapi biasanya saya memang jual harga phone yang sedikit murah daripada kedai. Taklah murah sangat. Kalau rakan-rakan kita jumpa phone yang harga terlalu murah di pasaran online ke sebagainya, mungkin phone itu bukan phone original lah. Okay. Baiklah, hari ni saya nak pergi ke rumah supplier madu Kelulun. Namanya Gan lokasinya di kampung orang asli Mutus Tua, jiran juga dengan kampung saya. Dia ni ada bisnes kereta, bukan bisnes kereta tu, bisnes bengkel kereta lah. Dan dia ni pun ada buat part time juga, saya rasa. Dia buat ternak madu Kelulun. Ni antara produk madu dia yang dah membuahkan hasil. Saya pun dah beli satu botol madu Kelulun.
Ni saya nak ambil ni sebab ada kawan nak madu daripada dia. Jadi jom kita jumpa dia. Jom kita tengok apa yang ada kat rumah dia, apa yang ada di Kampung Mutus Tua. Let's go. Okey, dah sampai. Ini dia Kampung Mutus Tua. Itu dia. Okey. Ni dia kampung orang asli Mutus Tua. Kampung dia kecil je. Ni di bawah jajahan satu tok batin ni. Sama setok batin dia dengan saya. Okey, ni dia rumahnya. Tengok banyak kereta kancil tu. Banyak kereta-kereta. Kita keluar. Jom kita keluar kejap, tengok bengkel dia. Tengok banyak kereta. Banyak kereta dia. Dia banyak repair kereta compact lah. Ni bengkel dia. Ni bengkel dia. Businessman ni. Mas. Ini apa nak minyak petrol? Live-nya? Aku live-nya aku. Ni record dulu, dia baru edit. Nanti macam-macam. Kalau orang cakap mencarut-carut, mana boleh masuk. Ni bengkel gun ni Kampung Mutus Tua. Tengoklah macam-macam. Pekerja dia 2 orang tu daripada pekerja dia tadi pun dah cakap lah di sini juga. Punya banyak kereta, tengok sampai sumbat-sumbat kat kebun sawit. Tengok tu. Bertingkat-tingkat. Museum. Dia mana boleh buat museum ni? Boleh buat museum ni. Dan punya ni. Ya, puasa apa? Puasa apa? Hey. Tengok Todak ni dia punya tim KK dia orang. Dia pun ada racing juga ni dekat Sepang. Semua kita compact yang buat. Ni rumah dia. Tengok semua kereta di apa ni? Kereta ni dah siap ah? Ada belum. Oh, banyak sangat. Ni dia madu. Siapa nak madu ni boleh dapatkan. Ni lah owner dia. Bukan saya bermadu. Oh you. Ini apa ni? Kelulut. Ini aku punya bekas bos ni, dia nak ni. Aku nak pergi hantar dekat ni Putra Perdana. Nak ni layuk je pok. Nak apa? Packing ke? Packing. Putra Perdana kat mana? Putra Perdana dekat Puchong lah, dekat Elite tu. Asal tak bagi tahu ni. Kenapa? Ada budak yang boleh hantar. Oh iya ke? Delivery dia hantar sate. Aku tadi dah bawa hantar dekat Damansara. Jangan payahlah, aku pun nak hantar benda dia. Dia punya tu. Yalah ada. Tangan. Simpan kenangan. Simpan untuk kenangan ni. Besok on dah rakam tengok dekat dah lagi dekat aku dah hilang. Kan? Baik, okey. Okey, selesai. Sekejap je. Okeylah, nak promosi jugalah. Ya. Rakan-rakan kita
kalau nak bermadu tak boleh lah bermadu kan. Kalau nak dapatkan madu yang ori pure, Gan pun ada jual madu ni, madu kelulut hasil ternakan beliau sendiri. Memang terbaik. Madu ni ada rasa lain dia daripada madu-madu kelulut yang lain. Memanglah tak semua madu yang sama dia dapatkan. Saya nak COD madu ni pada pembeli di kawasan Putra Perdana lah sekejap lagi. Dan saya pun sebenarnya serampang 2-3 mata. Serampang 2-3 mata. Sebab saya nak pergi hantar, lepas hantar madu ni saya nak COD phone ya. Ada customer beli phone dengan saya dan saya COD lah. Okey, sekejap nak berhenti sekejap tepi jalan. Ini tergolek-golek je kat belakang tu ya. Inilah problem kalau kita letak barang macam tu. Okey. Benda ni lah yang bergolek ni. Macam mana kita nak buat dia supaya tak bergolek ya? Ini saya nak bagi pada my ex-boss ni. My ex-boss ni dia boleh letak kot ni. Nak bagi my ex-boss. Ni cempedak pula. Ni nangka. Yang ni betik. Ini yang ni hasil daripada rumah lah ni. Tanam sendiri kan. Ni nangka mak mertua saya tanam. Ni betik yang hidup melia di sekeliling rumah. Hasilnya banyak lah. Banyak buah betik ni. Nak bagi kata orang buah tangan sikit lah untuk my ex-boss. Sekejap lagi ya. Right. Okey, ni dah sampai ke kawasan Putra Perdana ya. Putra Perdana daripada rumah lebih kurang dalam setengah jam. Okey, dah nak sampai ke Puchong. Settle dah hantar madu tadi. Tuan tak ada rumah. Tuan dia tak ada rumah, tapi ada orang rumah dia. Tak apalah, saya hantar terus pun. Ni nak pergi ke kampung Sungai Rasau. Bising je Waze ni. Nak pergi ke kampung Sungai Rasau, Puchong, kampung orang asli lah. Nanti nak COD phone nak COD phone, telefon customer, pelanggan. Always right. Turn right. Okey, dah sampai. Ini dia kampung orang asli Sungai Rasau. Sekejap je. Oh, kalau ikut jalan dalam lagi dekat Kampung orang asli Sungai Rasau. Ini kampung tradisional lagi, masih lagi kampung tradisional. Ada satu taman tu dekat belah sana. Belah sana dah jadi dah jadi taman perumahan lah. Kampung orang kita. Kampung lagi, masih lagi kampung tradisional. Turn right, then you will arrive at your destination. Ini dia, Padang. Cantik tempat dia kan. Kalau kawasan kampung tradisional ni masih lagi cantik lah. You have arrived. Dah sampai dah. Mana dia orangnya? You have arrived.
mana rumahnya. Tak tahu customer kita ni macam mana